Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua penonton Pak Emas. Saya Mimi Haris selaku host untuk Top Educator Pak Emas 2025 yang pastinya saya akan menemani anda sampailah ke penghujung rancangan. Dan pastinya untuk anda semua, sebenarnya program digital istimewa ini akan menampilkan kepada anda semua lebih 5 penerima anugerah. Antaranya terdiri daripada institusi simpanan keuangan, prasekolah dan juga pusat perkembangan yang bukan sahaja diyakini sebagai pilihan utama ibu bapa, bahkan turut berkongsi visi yang sama dalam membentuk generasi baharu yang cerdik, beradab dan bersedia menghadapi arus kemodenan dunia masa kini. Dan pastinya untuk episod kali ini Pak Emma berbesar hati ingin memperkenalkan kepada anda semua Top Educator Pak Emma 2025 Little Ones Eduworld dengan pengiktirafan Prasekolah Pencapaian Unggul Pembelajaran Inklusif. Dan pastinya untuk anda semua, untuk memastikan anak-anak dapat belajar dalam keadaan yang selesa serta proses pembelajaran berjalan dengan lancar, antara kriteria utama yang perlu diberikan penekanan ketika memilih prasekolah terbaik adalah fasiliti serta pengetahuan tenaga pelajar yang inklusif. Cakap pasal inklusif ni saya sendiri pun macam tertanya-tanya. Inklusif ni sebenarnya apa? Saya pun macam ibu dan ayah juga nak tahu lebih lanjut mengenai inklusif ini. Apa kata? Jom kita saksikan terlebih dahulu VT menarik dari Little Ones Eduworld. Sekali. Saya pun teruja juga sebenarnya. Memang video yang sangat-sangat menarik dari Little Ones Eduworld. Dan saya yakin dengan topik kita hari ini, kita akan lebih mengenali, lebih lanjut mengenai prasekolah ini. Dan ibu bapa di luar sana teruja untuk kenal lebih rapat mengenai prasekolah kita. Okey, hari ini sebenarnya kita sangat-sangat bertuah kerana bersama saya sekarang ini adalah pasangan ibu dan anak. Di mana kita bersama-sama dengan Puan Wan Roslina binti Wan Yusof yang merupakan psikologis pendidikan dan juga pengasas institusi Little Ones Eduworld, dan bersama dengan anak sulung beliau iaitu T.S. Abdullah Munzir bin Muhammad Fauzi, juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institusi Little Ones Eduworld. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Ceria-ceria mukanya ya. Buat saya begitu rasa teruja lagi untuk kenali lebih lanjut. Okey, manja disapa dengan Kak Wan, betul? Ya. Okey Kak Wan, saya sebenarnya diberitahu yang sebenarnya Kak Wan mempunyai pengalaman selama 40 tahun dalam pendidikan awal kanak-kanak. 40 tahun tu kan Kak Wan, sebenarnya saya pun tak lahir lagi tau. Masya Allah, dahsyat betul sebenarnya. Bukan satu tempoh yang sangat-sangat mudah, penuh dengan cabaran, air mata, orang kata titik peluh dan sebagainya. Dan juga sebelum kita bermula, saya juga dikabarkan bahawasanya Puan Wan sendiri mengadakan macam homeschool disebabkan Puan Wan ataupun Kak Wan berada di United Kingdom membesarkan anak sulung Kak Wan pada ketika itu. Saya rasa kalau saya cerita memang tak lengkap. Apa kata kita tanya sendiri Kak Wan. Pengalaman Kak Wan, boleh tak cerita sedikit kepada penonton kami? Ya. InsyaAllah, terima kasih kerana pagi ini kita dapat bersama mengenai apa yang saya pernah lalui dalam membesarkan anak-anak lah. Kerana pada masa itu tidak banyak lagi adanya tadika ya, dan pendidikan awal kanak-kanak ni belum lagi dicanangkan. Ya, jadi apabila kita sudah dikurniakan anak dan di tempat yang jauh daripada tanah air sendiri, maka datanglah satu
perasaan bahawa saya mesti memulakan sesuatu. Jadi inisiatif inilah saya ambil masa di sana dan belajar. Saya mengikuti beberapa tempat yang mereka ajar tentang cara nak bercakap dengan anak dan sebagainya. Jadi apabila saya pulang ke Malaysia, ketika itu memang belum ada lagi tadika Islam. Belum ada lagi. Jadi saya merasakan bahawa ini satu petanda lah untuk saya yang diberikan peluang belajar, diberikan ada anak Jadi saya ambil inisiatif untuk mulakan sendiri di rumah. Jadi saya mula pendidikan awal-awal kanak-kanak ini di rumah dengan anak-anak. Lepas tu panggil anak jiran. Lepas tu keluarga yang dekat ada anak makcik saya yang duduk sama. Di sana? Ya, di Shah Alam dah. Kami dah balik ke Shah Alam dan ketika itulah saya namakan sekolah di rumah itu Educare Joy School. Educare. Sebab Educare itu bermaksud ketika itu educational research. Dan berkonsepkan joy. Jadi anak-anak situ joy lah. Tak kami bosan keluar rumah pergi belajar kat kedai bookshop. Masa tu ada di PKS saja. Jadi bawa anak-anak duduk bawah tu dibuka cari je buku tengok. Sebab masa itu memang ketandusan banyak dari segi ilmu-ilmu untuk anak-anak yang peringkat awal. Jadi saya banyak mereka, saya masuk studio menyanyi 22 lagu. 22 lagu bahasa Inggeris untuk guru-guru supaya mereka boleh memulakan pengajaran bahasa Inggeris. Sebab ketika itu kita dapati mutu pembelajaran bahasa Inggeris sudah menurun. Jadi saya ambil inisiatif dan disahut oleh bekas Perdana Menteri masa itu supaya matematik dan sains diajar bahasa Inggeris. Jadi saya buat sebelum itu kerana memandangkan saya dapat keluar negara kerana ada sedikit kemahiran dalam berbahasa Inggeris. Jadi itulah inisiatif saya. Jadi sebab itu saya rasa bahawa dalam pendidikan awal kanak-kanak ini peluang yang diberikan pada saya tadi sampailah kepada sekarang. Saya mendalami lagi khususnya bila kita didedahkan dengan keadaan anak-anak yang merupakan murid berkeperluan pendidikan khas hari ini. Juga ada. Sekarang ini dah semakin tinggi bilangannya dan di kalangan professionals. Jadi semuanya ini perancangan Allah Ta'ala lah. Menyebabkan kita kena gali lagi, cari lagi bagaimana di situlah yang saya terpanggil sejarah saya. Dan pada tahun 2005 selepas mendapat anak yang ke-9, saya rasa sudah sampai masa saya menubuhkan rangkaian tadika yang saya namakan Little Ones Edward. Jadi dia ada child care center, dia ada preschool dan kami sekarang ada therapy centers. Masya Allah, seorang ibu yang hebat, 9 orang anak, kesemuanya termasuk Encik Muzia. Dan satu institusi yang bermula daripada kosong dengan apa yang ada di dalam hati, di dalam minda, dikeluarkan sepenuhnya untuk anak-anak yang berada di orang kata Malaysia ni lah. Kita nak bantu bangsa kita sendiri. Yang pastinya saya sangat-sangatlah rasa kagum. Sebab apa? Untuk seorang ibu, kita berdiri di atas kaki untuk mengajar anak-anak bukanlah satu perkara yang sangat mudah dengan perjalanan lebih 40 tahun. Wow. Itu baru sedikit dengar. Kita tak masuk lagi soalan yang pertama tuan-tuan dan juga puan-puan. Harap bersabar. Kita ada banyak soalan sebenarnya kita nak tanya. Saya rasa setengah jam ni memang tak cukup langsung sebenarnya untuk sesi kita kali ini. Baiklah. Saya tanpa membuang masa sebenarnya kita nak tahu juga bila tadi Kak Wan ada sebut mengenai pendidikan khas dan apa yang ditawarkan oleh LOE. Mungkin kita diberitahu yang LOE juga ada menyediakan pendidikan awal kanak-kanak yang inklusif yang kita sebut topik kita pada hari ini. Jadi mungkin Kak Wan boleh beritahu kepada kita apa itu pendidikan awal kanak-kanak yang inklusif. Ya, terima kasih Mimi. Memang saya inginkan peluang ini untuk menjelaskan kepada masyarakat kita di Malaysia bahawa apabila kita menyebut perkataan pendidikan awal, maka bagi kami di LOE, Little Ones Edward,
kami menerima anak daripada umur 1 tahun hingga 6 tahun. Itu pendidikan awal ya. Dan apabila kita menyebut perkataan pendidikan inklusif, Baik. kita membawa pengertian bahawa anak-anak yang kita ingin bantu terdiri daripada anak-anak yang juga memerlukan pendidikan khusus atau Baik. khas. Dan disebut secara ringkas di Malaysia MBPK, Murid Berkeperluan Pendidikan Khas, oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh kerana itu, ia bermaksud anak-anak yang ada contohnya autisme, ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, Down Syndrome, cerebral palsy pun yang memang mempunyai masalah saraf tetapi tak ada benda lain. Maksudnya minda mereka masih lagi boleh dididik. Dan yang paling banyak sekarang ialah yang speech delay. Yang sepatutnya pada umur 1 tahun dah boleh menyebut satu perkataan, 2 tahun 2 perkataan. Dan proses ini penyaringan yang dilakukan ialah penyaringan oleh saya dahulu sebagai psikologis pendidikan. Saya melihat di isu kognitif dia, macam mana minda dia, working memory dia, tadi perkembangan mereka, apa yang terbantu. Jadi selepas itu kami ada terapi cara kerja kami sendiri dan bersama-sama dengan guru-guru intervensi kami. Kami latih, kami hantar kursus-kursus untuk membuat penyarikan untuk mengenal pasti sama ada intervensi sedikit atau banyak yang diperlukan oleh anak-anak ini. Dan untuk kedua-dua kategori itu kami ada menyediakan perkhidmatan yang sesuai. Itulah yang ada di Little Ones Eduworld sekarang. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Sebenarnya bagi saya macam kadang-kadang ibu dan ayah ni dia tidak meniti beratkan keadaan anak dengan orang kata bukan masalah kita katakan, tapi juga macam alasan sibuk bekerja dan sebagainya sampai satu tahap tak sempat nak monitor anak tersebut. Jadi di Little Ones Education ni ataupun LOE ni orang kata akan adanya satu tahap menilai anak-anak dan orang kata memberikan anak-anak itu masuk di tempat yang bersesuaian. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Dan kita nak seawal usia. Betul. Maksudnya kita boleh detect dan banyak intervensi yang boleh diberikan yang akhirnya memberi banyak perkembangan positif pada anak-anak ini. Itu yang kami amat-amat mengharapkan ibu bapa untuk cepat-cepat mengesan apa yang sedang berlaku kalau boleh. Dan kami ada cara penyaringannya, insya-Allah. Sebab sekarang ni semuanya di hujung jari. Kita pergi je dekat orang kata aplikasi Bumi tu, tekan macam mana terus kita dapat tahu kan. Jadi kita sebagai ibu dayah kita kena titik beratkan dan fokus juga perkembangan anak-anak kita. Dan apa yang paling penting adalah cara kita melihat anak-anak tu dan berfikir yang anak kita boleh sebenarnya terus ke arah yang lebih positif daripada sekarang. Baik. Okey, itu yang soalan yang pertama. Itu pun ibu daya dah macam terbuka mata. Cik Muzi sekejap tau. Kita nak tanya ibu Cik Muzi terlebih dahulu. Kita ada beberapa soalan yang sangat-sangat menarik bagi saya dekat sini. Mungkin Kak Wan boleh kongsi apakah momen kecil yang berimpak besar di Little Ones Eduworld yang pernah buat Kak Wan rasa macam memang inilah keperluan dalam pendidikan awal kanak-kanak dan Little Ones Eduworld menjadi institusi pilihan mereka. Momen yang mungkin dianggap sebagai kecil seperti apabila saya melihat anak-anak yang di Little Ones Eduworld ini berkasih sayang, makan bersama, tidak mengira warna kulit, tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, dan tidak mengira sama ada anak ini ada keupayaan yang sama atau berlainan dengan mereka. Di Little Ones, mereka sudah sering melihat anak-anak yang tantrum kerana autisme, anak-anak yang hyperaktif kerana adanya ciri-ciri ADHD. Dan mereka membantu
kadang-kadang dengan terus memberitahu guru untuk bantu kawannya itu. Inilah momen yang amat saya rasa begitu menjadikan saya terasa keperluan pada pendidikan awal ini adalah menjadikan anak-anak kita peka dengan kawan-kawan mereka di sekeliling mereka. Betul. Yang Ada mungkin empathy. tidak sama, yang empathy. Dan seolah-olah mereka sudah berada di satu keadaan Malaysia yang sebenarnya. Jadi Malaysia kecil kata saya. Sebab kita menerima berbagai bangsa dan berbagai keupayaan. Sebab kita ada kepakaran untuk itu, insya-Allah. InsyaAllah. Insya-Allah. Jadi itulah yang saya rasa momen yang paling itu. Untuk itulah maka misi kami ialah untuk mendidik anak-anak ini supaya ada ilmu. Baik. Ilmu bukan hanya mengenai ilmu akademik, membaca, menulis, mengira yang mungkin ibu ayah rasa itu yang Penting, nak dikejarkan, diutamakan. Tidak, ilmu kemanusiaan itu dulu. Sebab mereka ini adalah insan-insan yang tak ada dosa, yang baru nak kenal dunia ni macam mana tindakan orang lain kepada mereka. Setuju. Bagaimana guru-guru, itulah pendidik awal mereka selepas keluar pada rumah. Kan? Bagaimana mereka dilayan. Bagaimana mereka diterima seadanya. Kita sebut sebagai sense of belonging. Ada tak diwujudkan? Jadi insya-Allah inilah yang paling besar, kerana itu misi kami ialah memberi ilmu-ilmu ini secara tidak sedar sebab dia experiential, sebagai satu pengalaman yang mereka lalui setiap hari. Suasana itu sudah ada. Dan yang pentingnya ialah selain daripada itu mereka diberi juga supaya menjadi anak-anak yang ceria. Itu misi kami. Kalau saya melihat melawat pusat-pusat saya dan lihat anak tu senyap duduk di meja tak bergerak, saya mensyaki. Ini ada sesuatu ni. Sebab lazimnya kalau saya masuk, anak-anak akan menjerit granny semua dan bersalaman, berebut. Kalau siapa-siapa pergi dengan saya ke center saya boleh lihat. Sebab kita nak anak ceria. Keluar pada rumah, mak ayah keluar, mereka gembira juga. Ini yang penting. Dan yang ketiga, kita nak anak-anak kita ini ada kemahiran. Yes. Kemahiran banyak. Nah, anak-anak kami paling besar kemahirannya ialah berani berada di hadapan. Stage people. Daripada awal lagi kami dah buat bermacam-macam peluang untuk mereka membaca Quran di depan parents. Kita ada little qari and qari'ah. Kita ada sesi-sesi untuk mereka memaparkan skill-skill berhadapan orang ramai. Jadi apabila masuk sekolah rendah, mereka sudah biasa. Itu yang kita dapati hasilnya. Dan yang keempat ialah disiplin. Baik. Dan manners yang ada ataupun adab yang kami ajar adalah cara psikologi, di mana mereka, guru akan bertanya dan mereka akan menjawab. Dia, contohnya Puan Mimi, kalau kita tengok anak tu letaklah bag tidak di tempatnya. Baik. Guru tak akan suruh, guru akan tanya, where should you put your bag? Dan anak akan jawab, on the rack. Then that reminds them, akan menjadikan mereka ingat bahawa dalam minda mereka disoal dulu. Ini teknik psikologi. Baik. Jadi kita tak kata letak beg situ, letak kasut sini. Bukan arahan. Bukan arahan. So ibu bapa di rumah pun boleh Puan Mimi. Biasakan bertanya dulu Betul. Sebab anak-anak dalam umur ini dengan bertanya maka akan tumbuhlah dendrites dia dan synapse itu akan menjadikan mereka berfikir. Daripada kita menyuruh. Kita suruh mereka fikir sekejap, mana letak mana ni? Nak duduk dalam tong sampah ke beg ni? Jadi secara tak langsung ibu itu sedang bermain-main dengan anaknya. Jadi dia jadi alam yang seronok. Saya memang nak anak-anak seronok. Ini dunia zaman yang mereka harus merasai dunia ni nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ini yang kita nak capai. Jadi sebab itu visi kami sebagai satu institusi, kami nak menjadi pemimpin, leader dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, peace dan harmoni. Dalam keadaan budaya berbeza, agama berbeza, dan mewujudkan satu penerimaan yang tidak mengira manusia ini. No judgment.
atas kawan-kawan mereka. Bermula di sinilah, akhirnya bila keluar ke dalam masyarakat yang nyata, sudah tentu mereka rasa perkara itu perkara biasa saja. Orang kata dapat menyesuaikan diri di mana sahaja, insya-Allah. Masya-Allah, itu kata-kata semuanya saya terasa saya tu sampai nak mengalirkan air mata sebenarnya. Itu kata-kata dari hati, betul-betul ikhlas. Bagi saya kan memang tak tahu, speechless saya tiba-tiba. Jadi kepada anda semua, saya pasti anda lebih teruja nak tahu lebih kisah mengenai LOE kita ni kan Puan. Sebenarnya saya nak tahulah juga kan. Macam tadi Puan ada minta maaf Kak Wan ada bagi tahu mengenai yang Little Ones Edu World ni ada fokusnya kepada kanak-kanak yang lebih memerlukan fokus. Jadi macam mana mereka ini setiap anak ini diberikan keperluan berbeza tetapi masih lagi boleh bersinar dengan cara mereka sendiri dekat di dalam Little Ones Edu World ni. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan saya peluang untuk mendalami tentang psikologi kanak-kanak. Khususnya saya mendapat peluang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dalam perkembangan psikologi perkembangan manusia daripada bayi sampailah akhir umur kita. Jadi saya itu masa master. Sekarang saya sedang melanjutkan pelajaran dalam PhD saya untuk memperincikan lagi tentang kenapa ada anak lemah, kenapa ada anak yang cemerlang. Bagaimana nak membantu anak yang ditakdirkan lahir yang keadaan yang memerlukan cara yang berbeza dengan anak-anak yang kita kata tipikal. Anak-anak yang kata-kata tidak mempunyai masalah yang besar. Jadi oleh kerana itu, apa yang ada di LOE ini adalah berasaskan penyelidikan. Ya, berdasarkan teori-teori psikologi kanak-kanak dan saya jadikan ia sebagai sesuatu yang boleh dilakukan di realiti kita, masyarakat di Malaysia yang kita ada berbagai-bagai wakil kalau bahasa Arab kata itu persekitaran yang berbeza. Dan di sinilah saya yakin bila kita buat sesuatu tu ada asas kepada sesuatu yang kukuh, iaitu teori-teorinya dan sebagainya, maka saya sudah pun merangka satu pendekatan yang sesuai untuk beberapa jenis anak-anak ini, ya, iaitu yang saya namakan sebagai, kalau bahasa Melayunya 5M. Tapi kalau bahasa Inggeris, sebab kami ini mendaftar sebagai English preschool, ya, daripada childcare center. Tapi kita tidak meninggalkan bahasa Melayu dan menggalakkan anak-anak berhubung sama mereka dalam bahasa Melayu. Cikgu je nak memperkenalkan bahasa Inggeris dan bertutur dan ni. Jadi X5 kami panggil. Di mana di peringkat awal kanak-kanak ini, itu umur khususnya di peringkat taska lah, ya, mereka harus diberikan peluang yang luas untuk pertama meneroka. In English we say explore. Yang kedua ialah mengalaminya. Let them do it. Let them experience it. Ini jangan duk cepat sangat nak suruh tengok A, tengok B, tengok segitu tak. And dia tengok aja. Tengok dengar. Itu bukan caranya. Mereka kena sentuh, mereka kena merasai dia dan lakukannya dalam pembelajaran tadi, PDP katanya, dengan cara aktiviti guna untuk sesuatu. Jangan tunjuk A saja. A ayam. Adakanlah boneka ayam, buat cerita dan sebagainya, supaya anak tu tahu apa maksudnya pembelajaran tadi. Jadi apabila anak itu dah sampai kepada matang sikit, iaitu 4, 5, 6 tahun, mereka ditambah lagi dengan M yang seterusnya, itu memberi penjelasan, menjelaskan, explanation. The next X is explanation. Jadi anak-anak diajar dengan persoalan why it happens like this. Kenapa jadi macam ni? Kenapa ayam kita basah tak ada A kita, tapi yang ayam tadi terlompat dalam air juga. Lepas dia keluar tengok awan. Lepas tu dia lari-lari jumpa ice cream. Jadi budak pun excited. Betul. Jadi ini yang kita nak anak-anak kita seawal usia dilatih untuk
cuba bersoal. The why. Lepas itu kita kait pula. Where can you find this? Which is the next X nombor 4 ialah example. We call exemplify kan benda tu. Kaitkan dia, mengaitkan dengan alam sebenarnya. Pernah tak tengok ayam di rumah atuk-atuk? Sebab di Shah Alam tak ada ayam dah. Tak boleh pegang ayam. Tak boleh pelihara ayam pasar je. Ya, kami memang beli ayam, tunjuk dia orang pegang ayam daripada pasar tu. Supaya experiential learning tu memberi makna pada mereka. Bukan beli yang ada di kedai-kedai yang sudah goreng dan gambar saja. Kita nak daripada asalnya lagi. Jadi walaupun kita ada di urban, di bandar, benda tu boleh diikhtiarkan. Bahkan dalam eksperimen kami, kaki lembu tu kami beli. Order awal-awal di pasar untuk buat eksperimen. Budak buat tapak kaki, akhirnya jumpa gambar lembu tadi. Nak tahu siapa? Kaki siapa? Kaki binatang apa ini? Seronok sebab dia orang tak pernah. Jadi udang kami beli semua. Ini adalah daripada seawal-awalnya. So kita ada first meneroka, lepas tu mereka mengalaminya, besar sikit kita bagi penjelasan, menjelaskan, mengaitkan dengan dunia sebenar, akhir sekali mencapai kecemerlangan. Excel. We have explore, experience, explain, exemplify, excel. Masya-Allah. Jadi bila kita dah didik dan biasakan anak dengan cara ini, tak kiralah anak itu berkepeluang khas atau tak, dia ada peluang yang banyak nak explore dengan experience dulu. Sebab mereka terlambat sedikit. So kita tak payah rush. Ya, jadi sebab itu dengan PDP ini atau approach ini, kita boleh handle anak-anak yang datang berbagai-bagai latar belakang, personality yang menangis dan sebagainya, untuk mereka akhirnya disinarkan potensi mereka. InsyaAllah. The point is 5E. 5X. Kalau Melajunya 5M. 5M, Masya-Allah. Ini satu orang kata tips yang sangat-sangat berguna. Mungkin ada yang ramai kata dekat mana LOE ni, teringin saya nak pergi tengok dan sebagainya. Mungkin apa yang tuan-tuan dan perempuan bila menonton kita punya orang kata podcast kita pada hari ini, rancangan kita pada hari ini, mungkin boleh orang kata ambil sisi 5M terlebih dahulu dan nanti kita terus pergi ke LOE. Kan kalau ada rezeki insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Baik. Amin. Yang seterusnya soalan saya nak tanya jugalah, apa perubahan paling ketara yang selalu Kak Wan lihat pada keluarga selepas mereka hantar ke Little Ones at the World ni? Yang paling interesting lah. Ya, alhamdulillah, saya sering didatangi oleh ibu ayah dan bahkan nenek-nenek pun, nenek-nenek yang dah ambil tanggungjawab hantar, boleh jumpa ya. Kita sembang-sembang, dia kata terima kasihlah kerana anak cucu-cucu ataupun anak mereka ini daripada awal lagi dah kenal masyarakat Malaysia. Dah tengok dah tak bimbang dah kalau ada berjumpa kat pasar raya ke anak yang tiba-tiba tantrum ke apa. Mereka dah biasa tengok dah. Jadi dia kata ini satu yang jarang didapati di tempat-tempat lain ya. Jadi di Little Ones saya rasa bersyukurlah kami ada mewujudkan suasana itu. Walaupun ada yang tanya, tak risau ke ibu bapa yang anak dia tidak memerlukan pendidikan khas, bila tengok nanti anak ni kacau anak dia ke apa? Alhamdulillah, sebab kita ada cara-caranya. Sebab anak yang datang dengan keperluan ini tidak dibiarkan macam itu. Kita ada intervensi yang berterusan. Tidak orang kita ketepikan. Tak ada. Mereka ada sesi khususnya kalau yang kita dah saring dan melihat mereka memerlukan intervensi yang banyak. Maka selepas bersama masa membaca ruqyah pagi, bersama. Ruqyah pagi semua. Lepas itu barulah yang ini akan bagi intervensi yang lebih dengan OT mereka ataupun membuat dengan guru 1-5 je budak. 1 guru 5 je untuk yang memerlukan intervensi untuk lebih ini. Ya, sebab mereka ada banyak sensory issue. Bahkan kita ada multisensory room pun untuk anak-anak ADHD ini. Jadi sebab itu yang sudah dapat masuk dalam arus perdana bersama anak murid tipikal, setiap hari akan dikeluarkan untuk ada one-to-one session dengan guru intervensi kami. Jadi kami tidak lepas macam tu saja, tidak. Jadi kami melatih mereka dengan satu kaedah di mana kita panggil pull out system. Dan ini digunakan internationally. Alhamdulillah,
ini bidang saya, maka saya rasa bersyukurlah dapat melakukannya di Malaysia. Dan saya menyerulah masyarakat sana jangan lengahkan tentang hal ini, kerana anak ini bila mendapat intervensi awal, banyak yang kita boleh bantu anak tadi. Dan ibu bapa juga, khususnya anak yang tidak dianugerahkan sebagai anak yang berkeperluan pendidikan khas, mereka rasa yakin dengan sistem saya yang saya bina melalui kajian dan mengikut perkembangan semasa. Kalau orang bercakap tentang pendidikan abad ke-21 di mana teknologi diperlukan, yes, kami ada, dan saya rasa TS saya akan bercakap mengenai itu. Di sistem di Little Ones ini mereka yakin sebab kita menyeluruh. Betul. Kan? Dan bagi yang mereka yang ada anak-anak yang tidak beragama Islam, mereka pun menyatakan kepada saya, mereka bergembira kerana anak mereka dapat mengenali tradisi, macam selamat hari raya kita buat makan kan, mereka pun join sama, hantar sama. Masa Deepawali pun kita bagi juga duit kan, dan sama-sama pakai sari lah apa. Betul. Itu benda tu tidak haram. Tu banyak orang umur ini, umur yang Allah kata hijab pun tak wajib sangat lagi, tapi kita buat untuk anak-anak kita. Ya. Nah, sebab umur ini adalah umur yang dalam Quran menyebut tentang kenal mengenal antara satu sama lain, yang Allah ciptakan manusia dalam berbagai bangsa, berbagai warna kulit dan berbagai bahasa. Jadi anak-anak yang tidak fasih berbahasa Melayu di rumah mereka, ibu ayah ini kata anak dia dapat bahasa Melayu. Ini negara Malaysia kena ada bahasa Melayu. Kan? Jadi sebab itu antaranya, dan yang paling saya rasa ibu ayah banyaklah memberitahu saya apa perubahan pada anak-anak, ialah anak-anak mereka gemar datang ke sekolah. Itulah. Kadang-kadang cuti pun tanya, nak pergi lagi nak pergi kan? school, nak pergi school. Alhamdulillah. Jadi saya rasa itulah yang ketara, selain yang dari segi pengukuran lain lah. Sebenarnya mengenai persekolahan ni untuk anak-anak, bukan kata pendidikan khas je, anak yang mungkin yang berusia 1-2 tahun tu, bila berpisah dengan ibu dan ayah, bila dapat satu momen yang dia nak pergi school tu pun, saya sebagai ibu rasa macam alhamdulillah, syukur kan. Masya Allah. Ini satu tahap yang sangat-sangat positif untuk ibu ayah cakna untuk memilih prasekolah yang bersesuaian dengan anak-anak. Baik, yang tadi kita bersama dengan Kak Wan, macam Kak Wan katakanlah, kita akan bersama juga dengan Encik Muzil. Mungkin Encik Muzil tadi daripada perkongsian ibu Encik Muzil sendiri kan, bagaimana Encik Muzil menyesuaikan pendekatan pembelajaran bagi setiap anak yang datang dengan personaliti dan keperluan yang sangat-sangatlah berbeza dalam kelas inklusif di institusi Little Ones Eduworld. Mungkin Encik Muzil boleh jelaskan. Boleh. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebelum itu mungkin kita boleh kembali sedikit bahawa inklusif ini bermaksud anak-anak tipikal, biasa dan juga anak berkeperluan khas itu berada dalam satu kelas bersama. Okey, mengikut ratio yang tertentu. Okay. Walau bagaimanapun, kita hanya memikirkan kebanyakannya, kita berfikir hanya kebaikan itu kepada anak berkeperluan khas. Walau bagaimanapun sebenarnya manfaat dia kepada anak tipikal ini, kalau kita tengok balik, empati dia sangat tinggi. Betul. Kan? Betul. Sebab bagi dia benda ni dah biasa. Dia dah biasa melihat kawan-kawan dia begitu dan sebagainya, dan dia tidak pelik. Saya rasa kalau kita boleh reflect umur-umur kita ni, zaman kita dulu mungkin berbeza. Kita punya respon terhadap kawan-kawan kita yang mungkin kita anggap berlainan sedikit masa itu, sebab kita pun tak faham. Kan pada tak diberi pendedahan. 30 tahun lepas kan. Kita juga tidak diberi pendedahan mengenai ini, dan kita akan rasa kenapa kawan kita macam pelik sikit kan. Tapi anak-anak sekarang tidak. Sebab dia dah biasa. Betul. Jadi apabila mereka dah biasa tu, benefit kepada mereka ialah empati yang tinggi. Kan? Semangat eksplorasi juga yang tinggi. Kan? Pada masa sama, kalau melihat balik, bila empati dia tinggi, inilah asas kepada
untuk mengelakkan kejadian buli berlaku. Betul tak? Setuju. Ya, ya. Setuju. Sangat. Start Sebab pada dia awal. lebih Mm-mm. memahami kawan dia. Kalau kawan dia buat satu benda pelik, dia akan lebih macam kenapa dia buat pelik, daripada dia menghukum. Setuju. Kan dia Betul. lebih kepada menyoal. Ah. Kawan kita ni pelik sikit lah, why, kenapa, ada problem or something, kan, Hmm. rather than dia terus orang kata Terus budak-budak sekarang panggil apa, palau, Dia ketepikan. dia ketepikan, pulau dan sebagainya, ataupun mengambil tindakan yang lebih yang lebih drastic. agresif, kan. Jadi benda ni asas. Baik. Asas kepada masyarakat kita, kepada Islam, asas kepada membina masyarakat di Malaysia lah, saya rasa. So ini yang saya rasa yang harus dibawa terus kepada pendidikan yang lebih sekolah rendah dan sekolah menengah dan sebagainya. Yang itu satu. Kemudian kembali kepada soalan Puan Mimi tadi, Baik. di mana di Little Ones kita mempunyai tim R&D. R&D sebab kami kena catch up dengan kami punya founder. Kan, kami kena catch up dengan punya founder. Dia sangat agresif ke hadapan. Baik. Jadi tim kami kat belakang ni nak kena support dia. Kan, tambahan pula kita sekarang dah alam digital dan sebagainya. Setuju. Pada masa sama menyesuaikan dengan keadaan anak-anak ini. Di mana kita tahu pendedahan yang terlalu tinggi terhadap digital pun tak bagus. Betul. Setuju. Macam mana kita nak cari balance? Kan? Kita nak cari balance di antara pembelajaran zaman sekarang, which is dah digital. Semua orang nak ada alat-alat elektronik, gadget masing-masing. Especially selepas zaman PKP. Exactly, yang also contributed to digital speech delay dan sebagainya lah. Kan, kenapa? Dan juga mereka punya keperluan asas yang dia punya kinestetik, dia punya fine motor skill dan sebagainya, kan. Oleh itu tim kami membuat research bagaimana nak menyampaikan, contohnya buku digital kami. Baik. Kan, ada yang buku digital juga. apps kami dan sebagainya. Kita dah buat salah satu pada R&D Umi saya ialah One Hafaz. One Hafaz untuk membantu anak-anak berkeperluan khas ni membaca Al-Quran. Kita jangan ingat mereka ni anak syurga ni, dia dah masuk syurga. Betul, dia dah masuk syurga. Tapi tanggungjawab kita sebagai bapa masih lagi kekal mendidik. Betul. Jangan kita kata dia ni dah anak syurga dan kita hanya membiarkan mereka begitu saja. Kan? Setuju. Kita ajar mereka solat, mengambil wuduk dan sebagainya, kan? Asas-asas begitu. Mereka yang ni harus cerdik. Ya, betul. Dan kita takkan sangka sebenarnya tahap yang mereka boleh pergi. Sebab kita hanya melihat mereka sebagai anak berkeperluan khas. Tetapi kita kena ingat anak berkeperluan khas ni dia mempunyai pelbagai spektrum. Betul. Daripada severe kepada mild kepada savant. Savant ni ialah yang cerdik melampau tu. Lebih pada orang. Kan? IQ genius. IQ genius kita kata. So salah satu traits ialah kita boleh tengok mereka IQ genius ni mungkin social mereka agak terbatas sikit. Betul. Kan? Dia segi kawan dan sebagainya terbatas sedikit. Betul. Tapi mungkin genius, kita boleh nampak dia punya kerja, dia punya work. Betul. Kan? Especially mathematics. Ada pelbagai sebenarnya Puan. Kalau mereka minat bola, dia tengok dah cara dia bermain bola macam mana. Strategi yang dia gunakan yang kita tak boleh fikirkan. Sekiranya mereka minat melukis, artwork dia kita macam mind blowing. Yes. Kan? Music. Awal usia berapa kalau di LOE boleh tengok? Kita kena pastinya biasanya kawan sendirilah dalam penyaringan itu kita akan dapat feedback ini masa umur 2-3 tahun tu kawan dah boleh nampak dah. Sebab cara dia pegang garisan tu kita tahu dah stroke dia. Baik. Jadi kita akan beri banyak galakan lagi lah. Itu kelebihan yang Allah bagi pada mereka. Kelebihan mereka tu sangat khusus lah sebenarnya. Kan? Allah bagi mereka nampak baik, Allah macam mengambil sesuatu pada mereka, tapi Allah memberi mereka lebih benda lain. Jadi tim R&D kami menghasilkan apa yang diinspirasikan oleh Umi saya dari segi R&D beliau, dan kita merealisasikan dari segi apps dan sebagainya lah, poster, apa saja yang diperlukan lah, bahan-bahan PDP tersebut. Buku-buku semua pun saya yang tulis dan latih Kak Wan sendiri yang menulis ya. Sebabnya itulah macam bila kita dah tahu tentang bagaimana anak berfikir, umur ini apa yang dia orang patut boleh capai. Maka itu yang membantu kita merekakan bahan-bahan yang sesuai untuk mereka, bukan hanya pick and from the shelf lah. You have to be fair to these children. That's why I kata
apa yang kami nak kongsikan masyarakat ini ialah sesuatu yang Allah anugerahkan pada kami, dan itulah kami rasa perjuangan kami untuk membantu anak-anak pada umur yang awal ini adalah amat penting. Sekurang-kurangnya apabila lahir dalam keadaan rasa banyak yang tidak seperti anak-anak tipikal, datanglah cepat-cepat sebab ada banyak yang kita boleh bantu. InsyaAllah saya sudah melatih ramai juga supaya kalau apa-apa berlaku kat saya, benda ini boleh disambung lagi, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Semuanya amin dekat sini Kak Wan. Baik, itu antara fokus dalam LOE untuk kita kata tadi kita pendekatan pembelajaran lah. Baik, siap ada PDP, ada buku secara digital, sesuatu yang sangat-sangat memudahkan untuk ibu yang kata nak datang LOE tapi tak dapat, tapi kita ada semuanya di hujung jari sahaja. Baik. Sekiranya Puan Min, saya boleh tambah. Okey, silakan. Di Little Ones, kami menyelaras ke semua PDP tersebut. Daripada maksudnya lesson plan, konsultansi dan sebagainya, sebab kita tidak menyerahkan sepenuh macam sesetengah tempat diamanahkan terus pada guru. Setuju, untuk mengajar anak-anak untuk membuat lesson plan pada minggu tersebut atau pada bulan tersebut, ataupun tema-tema yang sepatutnya. Baik. Kan, tematik. Tapi di Little Ones kami menyelaras, kita ada satu department menyelaras yang akan kita berikan kepada semua center supaya semuanya seragam. Dan dalam perancangan setahun itu kita dah set bulan ni buat apa, bulan depan buat apa dan sebagainya. Temanya apa, sambutannya apa, apa penekanan yang harus diberikan dan sebagainya. Bentuk selaras untuk semua center kami. Jadi kalau kita pergi ke mana tempat, dia macam satu template lah sepatutnya. Tapi disesuaikan mengikut wakil tadi. Sebab kita kena faham, kalau macam di Kelantan mungkin berbeza. Kita di Shah Alam mungkin berbeza kan. Betul. Baik, Encik Muzi. Kemudian boleh ke kalau macam Encik Muzi kongsi satu detik yang touching? Macam tadi kita minta Kak Wan kongsikan kan. Mungkin Encik Muzi boleh kongsikan macam benda tu nampak macam kecil, tapi sebenarnya memberikan impak ataupun memberikan satu perkembangan positif terhadap anak tersebut di Little Ones Edu World. Saya suka berkongsi, ada 2 senario lah sebenarnya yang berlaku yang saya hadapi. Yang pertama, anak berkeperluan khas ni yang non-verbal. Non-verbal ni maksudnya dia memang tak boleh bertutur lah, tak boleh bercakap. Dia kan pakai signal atau dia macam tu, just noises kan. Kan? Pada satu hari tu, dia boleh pergi ke belakang dan azan. Masya Allah. Tak boleh bercakap, betul azan. Tuan-tuan boleh bayangkan. Kita punya terkejut kita kan. Bercakap biasa pun tak boleh. Macam mana betul boleh azan? Saya pun terkejut. Lengkap azannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu insiden yang ni sebab saya harus pujilah guru-guru saya kan, cara mereka melatih, kesabaran mereka yang sangat tinggi. Benda ni kalau tak sabar tak boleh main anak-anak ni. Ya Allah, hai kan. Rasa Puan Mimi pun tahu tu. Kan? Jadi pada salah satu persembahan yang kami buat, anak ni tersebut naik atas pentas membaca surah Al-Mulk penuh. Hafalan penuh. Masya Allah. Dan di LED screen tu kita buat keluar ayat dia kan. Jadi ibu bapa yang berada di sebagai di pentas di tempat duduk ni, hadapan pentas, boleh check balik lah apa anak tu baca. Sebab kadang kita pun tak hafal kan. Tapi kita boleh check. Tapi dah kita check, kita lah macam, ya Allah, aku tak hafal. Dia hafal. Boleh hafal sepenuhnya. Betul. Sumaji'il basarakat Rotaini yaquliba ilaikat masara khasi'at wa azim. Dan ini juga non-verbal. Maksudnya dia tak boleh bercakap benda lain, tapi Al-Quran bercakap. Nampak tak Allah punya kehebatan. Ayat-ayat suci Al-Quran kita. Kan, sebagai penawar dan sebagainya. Jadi benda ni yang buatkan semua orang masa tu, termasuk kita ni VIP, kita ada datuk-datuk ni apa semualah. Bukan kita nak membesarkan datuk tu, maksud saya orang yang mempunyai kepentingan yang boleh sebenarnya membantu dalam masyarakat juga berada di situ. Kan, those are in powers. So bila benda-benda macam ni kita boleh membuka mata mereka
yang Sebenarnya. mempunyai that can make changes di dalam kuasa mereka. Dibayangkan kalau mereka dapat merasai benda-benda macam ni, apa impact yang dia akan buat dan dia akan salurkan pada masyarakat. Saya rasa itu satu momen penting. Yang sebenarnya saya pun terkejut sebab saya tidak selalu berada di center kami kan. Kami di pejabat HQ. Guru-guru kami alhamdulillah setakat ni. Lama dan lama berkhidmat. Kami ada lebih daripada 10 tahun. Guru-guru kami pun lama, 15 tahun, 18 tahun bersama dengan kami daripada awal. Masya Allah, hebat. Seorang anak yang kata keistimewaannya memang kita sendiri tak boleh difikir dengan dek akal kita, dengan kehebatan yang saya rasa Allah Ta'ala bagi, dengan satu pencapaian yang diberikan oleh Little Ones Edu World, dengan pembelajaran sistem yang mana kita sendiri pun macam sebagai ibu dan ayah, kalau boleh kita nak anak kita begitu dan dapat achieve, rasa macam Masya Allah hebatnya kan. Jadi saya rasa satu pengalaman yang saya sendiri terkejut dan teruja. Kalau saya dapat experience sendiri, saya tak tahu, mungkin saya menangis. Menitis air mata. Audience memang menitis air mata. Bukan menitis tu atas dasar sedih ke apa. Mereka menitis atas dasar terharu, teruja, berbagai perasaan datang serentak. Kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah. Kami menyediakan persekitaran, guru, peluang untuk benda tu dicongkelkan. Dan Allah tunjuk kebesaran. Boleh. Ini banyaklah kalau nak dikira momen tu dalam pengalaman kami. 40 tahun yang pengalaman mengendali ni. memang kita rasa sangat. Macam. Jadi sebab itu saya merasakanlah sebagai pengasas yang sudah pun sampai sebegini lama dengan adanya perkembangan baru dalam teknologi. Dan kebetulan anak-anak saya, menantu-menantu saya pun bersama dengan saya, walaupun mereka seluruh ini ahli keluarga. dan walaupun mereka ini adalah professionals, engineers, tapi melihat kepentingannya pendidikan awal ini. Kerana dia datang daripada ini untuk dapat masuk di alam sekolah rendah, sekolah menengah, seterusnya di peringkat lebih atas. Dan akhirnya menjadi ahli masyarakat yang berfungsi kepada maslahat manusia sejagat. Ini cita-cita kami. Masya Allah. Sebab itu marilah sama-sama kita melihat pendidikan awal kanak-kanak ini. Khususnya saya mohon mereka yang mempunyai anak-anak yang berkeperluan khas, jangan abaikan. Carilah banyak bantuan. Bantuan yang kita boleh perolehi untuk menjadikan mereka juga dapat hak mereka dalam masyarakat ini. Dan alhamdulillah saya boleh menyebut di sini, pengalaman saya berada di luar negara juga telah menunjukkan Malaysia adalah antara sebuah negara yang menuju ke arah pendidikan inklusif yang paling penting hari ini dalam dasar pendidikan negara kita. Jadi kita bersyukur dan kita harap ibu bapa di luar sana jangan lupa hakikat ini. Betul. Kita walaupun kita masih tidak semaju negara luar, tapi kita sudah bermula di Malaysia pun. Dan jangan terasa bahawa anak-anak yang Allah anugerah ini yang mempunyai keperluan pendidikan yang berbeza sedikit, tidak ada peluang untuk mereka. Ada. Kita akan bantu insya-Allah setakat kami mampu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling penting ibu dan ayah yang mana menonton yang selama ini merasakan rasa down, rasa macam mana anak aku nanti nak hidup, orang boleh ke terima benar. Sebenarnya anak kita yang orang kata memerlukan pendidikan khas ini antara orang yang akan orang kata mengemudi masyarakat kita, dan yang paling penting akan memberikan satu positif impact dalam masyarakat, orang yang penting dalam masyarakat insya-Allah. Dan saya pasti ada banyak lagi keistimewaan yang tadi disebut. Mungkin untuk soalan terakhir ni saya nak minta juga Encik Muzil berikan, saya tadi sebenarnya dah banyak sangat keistimewaannya yang saya rasa macam penonton sendiri pun dah dapat macam Masya Allah hebatnya kan. Tapi kan saya rasa mungkinlah daripada sudut Encik Muzil sendiri boleh
orang kata terus memberikan lagi keistimewaan di institusi Little Ones Eduworld ni yang menjadikan anak-anak dan guru-guru rasa seronok untuk datang setiap hari. Maksudnya mereka yang dah pun bersama-sama dengan Little Ones Eduworld. Mungkin Encik Munzi boleh kongsikan kepada kami. Boleh insya-Allah. Guru-guru kami seperti mana yang kami dah bagi tahu tadi, kebanyakannya sudah lama dengan kami. Itulah. Ya, 10 more than 10 years. Lebih pada 10 tahun. Dan yang baru-baru pun ada sebagai pelapis yang baru-baru kan, yang baru-baru keluar daripada institusi-institusi pendidikan kita dan sebagainya. Terus diserap masuk. Terutamanya kalau yang dapat praktikal tempat kami, biasanya lekat lah. Yang mana dah keluar pun nak masuk balik. Ada ramai tu tengah cari sekarang. Dah keluar nak masuk balik kan. Yang tengok saya pun boleh ikut kan. Jadi bagi saya keistimewaan kami satu dari sudut apa yang hasrat kami lah, vision kami, dan juga dari sudut kita punya keluarga itu sendiri. Keluarga Little Ones itu sendiri. Dan masing-masing konsep yang diberikan adalah konsep bukannya orang kata pembelajaran semata-mata, tapi kekeluargaan itu. Baik. Dan masing-masing mempunyai kepakaran sendiri, kita kena ingat. Kan guru-guru di sana di bawah mempunyai kepakaran mereka yang saya rasa saya tak boleh buat, tapi mereka boleh buat. Bersabar dengan anak-anak ini untuk mendidik dan sebagainya secara berterusan kan. Dan kami di HQ dan sebagainya dengan tim-tim R&D yang mungkin mereka tak boleh nak buat sama macam guru, tapi mereka ada sumbangan mereka sendiri. Mereka buat animasi, mereka dengan apps dan sebagainya kan. Benda-benda poster, benda kreatif yang diperlukan daripada tim kami di HQ. Kemudian family teamwork. Yes. Family teamwork. Kami cuba wujudkan kekeluargaan yang besar. Termasuk parents, masuk semualah. So adik-adik kami kebanyakannya memang engineers. Kami ada seorang specialist trauma, seorang specialist psychologist dan sebagainya. Jadi sebenarnya walaupun mereka ni dalam bidang masing-masing di tempat kerja masing-masing, mereka akan menyumbang dengan cara mereka sendiri. Kepakaran mereka sendiri. So sebagai pembuktian, macam tengok kami almost dah 40 tahun kan, daripada kecil sini, ada yang datang dah jadi spesialis juga. Dulu dia disleksia, dia datang jumpa Umi ingat lagi tak saya dan sebagainya. Suruh bareng guling-guling doktor spesialis sekarang. Sebab dah lama kan, Umi dah lama, so boleh kita jumpa. Ada juga yang yelah, kita anggap dulu ni di antara special children ni, autis ni, mild autis ni, sekarang jadi engineer. Engineer jangan main-main. Yang pada masa itu kita fikir SPM pun kita tak lepas. Macam mana you boleh buat engineering, diploma lepas kan, degree lepas, jadi engineer sekarang, mechanical engineer dan sebagainya. Ada sebenarnya pelbagai lagi yang kita boleh kongsikan lah. Yang ni pun dia bukan kerja kami sebenarnya, kita menjalankan tanggungjawab kami, Allah yang susun seterusnya kan. Dan seperti mana juga Puan Mimin cakap tadi, mereka ni dapat dia dalam masyarakat. Specialist doktor, specialist engineer dan sebagainya. Start dengan masyarakat dulu. Alam yang mereka tengah nak dari segi rangsangan minda mereka tu, jadi diisi dengan yang dah macam dalam masyarakat. Berpegang tangan, bagaimana yang keluar air nanti si kakaknya akan lapkan. Jadi special kan, yang speech delay dia akan keluar air ya. Jadi kakak tak jijik lah, dia dah biasa ambil tawa lapkan. Tidak, kalau budak tak biasa dia tengok apa tu kan, betul. Kalau tengok kat restoran ke anak pelik menangis ke apa sikit kan, tengok anak kita dah biasa. Sebab cikgu akan ambil, asingkan sekejap, baca-baca doa apa semua waktu intervensi kita, lepas tu masuk semula. Jadi bila mereka dah membesar dalam keadaan ini, dan saya ingin menyatakan antara yang saya dapat tahu lah, guru-guru dan anak-anak suka, sebab premis kami memang landed lah. Sebab saya sebagai seorang psikologis, saya menekankan sangat pembesaran pada umur ini harus semula jadi. Dia kena tengok awan saat pagi mereka berada melihat semua ni masa ruqyah. Air yang dibawa oleh tu, yang dibekalkan oleh ibu bapa akan duduk di tengah, mereka akan keliling. Semua anak yang perempuan semua akan keliling dan turut sama membaca ayat-ayat ruqyah dengan niat nak membuang apa saja kebimbangan yang ada pada diri mereka. Barulah mereka akan masuk dalam kelas masing-masing untuk meneruskan. Ini penting sebab udara yang semula jadi. Dan mereka tak terperak dalam bilik yang terkurung. Setuju, saya faham. Saya memang stres benda ini, sebab itu Little Ones bergerak dengan keadaan yang ada ciri-ciri tertentu yang harus dia adakan dulu. Dia bukan semata-mata ambil program buat, tak.
Betul. Dia ada fasiliti-fasiliti penting yang kena ada dahulu. Sebab itu antara benda saya rasa lah anak-anak suka, sebab dia bagi dengan freshness. Turun tu duduk bawah dulu, main-main dulu pada playground kat luar, you know. Even anak-anak yang kurang khas pun ada peluang nak dia kepuasan mereka tu lah, keaktifan mereka kena melompat energi tu harus dikeluarkan sebelum dapat masuk yang duduk sit tu. down at the table and chair. Itu beza dia lah yang menyebabkan mereka suka datang. Kita handle yang bukan isu budak dulu. Ya, Kan saya isu faham. budak dulu yang jadi Saya inilah perasan jugalah saya rasa. sebenarnya macam zaman kita dahulu lah, zaman saya dahulu, tadika dulu memang semuanya orang kata di rumah kan. Jadi seronok bermain terlebih dahulu, dan bila belajar tu dia lebih positif. Dan sebenarnya saya nak tekankan juga kat sini, sebenarnya kalau kita sambung lagi, saya rasa Pak Emma kena jemput lagi sekali ni kan. Kita akan sambung lagi. Tapi saya rasa terpanggil untuk saya tekankan juga untuk Little Ones Eduworld ni sebenarnya Inclusive Plus. Kalau kita tengok ada banyak package, antaranya dekat dalam aktiviti yang mereka tekankan ada ruqyah terapi, occupational therapy, academic therapy. Maksudnya semuanya selaras. Maksudnya semuanya di one stop lah, non-stop. Jadi tak one adanya stop center lah, macam tu lah. jadi akademik diselaraskan bersama dengan duniawi dan akrawi lah, orang kata senang ceritakan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, saya nak tanya banyak lagi soalan dekat Kak Wan dengan Encik Muzi, tapi masa kita sangat-sangatlah orang kata limited. Apa-apa pun kita akan jemput lagi sekali, insya-Allah berkesempatan. Okey, tapi sebenarnya kita nak ucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga sebenarnya kepada Kak Wan dan juga Encik Muzil atas perkongsian, bukan sahaja membuka mata tapi memberikan semangat yang kuat kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang perlukan orang kata fokus lebih dan juga pendidikan yang lebih khusus kepada mereka. Dan saya rasa perkongsian tadi sangat-sangat edukatif. Dan sebenarnya saya rasa teruja kerana saya bukannya belajar sedikit, saya belajar banyak. Saya pasti ramai kru-kru saya kat sini pun memang ramai kat sini semua macam sama macam saya. Nak mengalir air mata berkaca tu tahan balik. Nak mengalir balik, tahan balik. Dan saya pasti anda semua pun berasa sama juga seperti saya. Dan saya rasa dengan ini saya nak jugalah mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah atas penganugerahan yang memang selayaknya diberikan kepada Little Ones Eduworld dengan pencapaian prasekolah pencapaian unggul pembelajaran inklusif. Terima kasih banyak pada Pak Emma. Dengan itu lagi sekali tahniah kita ucapkan kepada Little Ones Eduworld dengan pengiktirafan prasekolah pencapaian unggul pembelajaran inklusif. Sebagai tanda penghargaan, Pak Emma ingin menyampaikan jambangan bunga istimewa tajaan mewah ros kepada Kak Wan dan juga Encik Muzil. Tahniah. Terima kasih. Satu jambangan yang sangat besar. Terima kasih kepada Pak Emma. Baik. Allah. Terima kasih. Banyak. Tahniah yang diucapkan. Baik, mungkin Kak Wan boleh berikan kata-kata terakhir ataupun harapan Kak Wan untuk Little Ones Eduworld dan juga mungkin kepada para penonton kita. Alhamdulillah. Saya sentiasa berdoalah kepada Allah SWT melihat keadaan semasa, keperluan kepada pendidikan inklusif yang perlu diketengahkan oleh harapan saya pemimpinlah oleh kerajaan khususnya, dan saya mengharapkan Little Ones Eduworld dapat memainkan peranan sewajarnya dengan insya-Allah kita kembangkan lagi lah bilangan kewujudan kami di seluruh Malaysia. Dan sebagaimana nama Eduworld tu, saya memang ada cita-cita lah nak membawanya lebih jauh lagi, ke seberang lagi, kerana apa yang kami ada ini kami asaskan supaya ia dapat diwujudkan di negara-negara seperti Indonesia dan sebagainya selain pada di Malaysia. Dan demi untuk maslahat lah anak-anak yang
perlukan persekitaran yang kami nyatakan tadi ya. Ya. Jadi untuk Pak Emma, saya rasa terima kasihlah banyak-banyak di atas anugerah ini, kerana kita merasakan berada dalam pendidikan ini kita perlukan banyak sokongan, ya, terutamanya sebagai institusi swasta, ya. Dan apabila Pak Emma menghampiri kami untuk bantu kami, maka kami merasakan ini satu peluang keemasan lah yang diberikan, kerana kami belum lagi meliputi semua negeri-negeri di Malaysia ini lagi, tapi insya-Allah dengan sokongan daripada Pak Emma inilah kami harap kami dapat melakukan tanggungjawab ini, khususnya kepada anak-anak yang perlu didedahkan dengan suasana seperti masyarakat Malaysia kecil di tadika-tadika, taska dan di pusat terapi. InsyaAllah. Dia satu yang bukan hanya datang untuk sejam, tetapi satu pengalaman mereka berada dalam suasana pembelajaran yang ada guru-guru yang dilatih khusus untuk membantu tercapainya visi kami untuk memberikan satu keadaan anak ini membesar menjadi pencipta peace and harmony in the world through early childhood education. Masya Allah. Such a very sweet and memorable ucapan orang kata. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Kak Wan. Semoga Kak Wan terus diberikan kesihatan yang baik supaya dapat mengelola Little Ones Edu World dengan lebih segala impian yang Kak Wan inginkan dan impikan tercapai, insya-Allah. Mungkin kata-kata terakhir juga daripada Encik Munzir kepada Pak Emma dan juga penonton kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada Pak Emma atas peluang ini. Kita mengharapkan bertitik tolak daripada sini untuk kita lebih mengembangkan apa yang kita ada dan untuk kita lebih membantu kepada para ibu bapa yang memerlukan di luar sana. Kerana walaupun kami mempunyai hanya beberapa center, tapi tempat-tempat kami semua sedang beratur, queue, waiting list. Jadi kita mengharapkan selepas ini kita boleh membuka lebih banyak tempat untuk membantu ibu bapa yang memerlukan khidmat kami ini, khidmat guru-guru kami, supaya mereka juga dapat, sebenarnya dia ada rasa peace, tenang pada bapa itu sendiri. Betul, bila hantar anak di center, bila mereka rasa tenang, insya-Allah ibu bapa pun boleh membuat kerja mereka dengan lebih tenang dan lebih perform lah. Kan, sebab anak-anak mereka sudah dah rasa dah letak anak mereka di tempat yang penjagaan sepenuhnya dan sebagainya. Betul. Jadi mereka pun tenang. Apabila ibu bapa tenang, ibu bapa juga boleh memberi komitmen yang lebih tinggi terhadap kerja-kerja mereka. Dan fokus mereka untuk membesarkan anak. Ya, dan apabila dia balik, dia pun dah tenang kan. Jadi bila dia balik, dan anak pun dah kurang stres. Betul. Setuju. Dan perkembangan anak lebih positif, insya-Allah. Itu yang mereka akan nampak lah, insya-Allah. Baik. Terima kasih sangat-sangat atas kata-kata, atas orang kata satu orang kata komunikasi yang sangat-sangatlah membuka mata anda semua kan. Semestinya macam saya katakan tadi, memang kalau boleh kita nak sambung lagi, tapi kita tak apa, kita simpan dulu. Kalau anda nakkan episod seterusnya, komenlah di bahagian bawah ni, sebab kita buka ruangan komen kita, jadi anda boleh komen. Dan terima kasih lagi sekali saya nak ucapkan. Dan juga sebenarnya hari ini program ini takkan settle kalau tiada tempat yang kita lakukan, dan kami juga ingin merekakan setinggi-tinggi penghargaan kepada penaja lokasi kami, Wyndham Akmal Klang, atas layanan terbaik sepanjang rakaman program ini berlangsung. Setiap episod Top Educator Pak Emma adalah bukti bahawa usaha mendidik anak bangsa bukanlah kerja yang kecil, tetapi ada satu tanggungjawab yang besar untuk membina masa depan negara. Baik, dalam diam seorang guru menyimpan lelah, tetapi
Setiap ilmu yang dititipkan menjadi bekalan hidup anak didiknya sehingga tiba hari dia berjaya menjadi insan cemerlang di dalam hidupnya satu hari nanti. Terima kasih buat semua warga pendidik yang terus menyalakan cahaya ilmu tanpa pernah jemu. Sebelum berakhir, sukacita untuk saya ingatkan kepada anda semua untuk mengikuti kami di laman sosial media kami di TikTok, Instagram, Facebook dan juga jangan lupa subscribe majalah Pa Emma di YouTube kami untuk banyak lagi perkongsian menarik mengenai keibubapaan dengan pakar dan juga selebriti jemputan. Saya Mimi Haris mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang mengikuti kami dan bersama kami dalam Top Educator Pa Emma 2025. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya bersama panel dan juga institusi hebat yang lain. Nak tahu siapa penerima anugerah selepas ini? Nantikan bersama kami di Top Educator Pa Emma 2025. Assalamualaikum, bye.